daun betik hijau. Cukup baik. Siapa kena denggi, ambil daun ni, tumbuk tanpa air. Ambil dia punya air tu daripada daun. Lepas tu minum. Denggi settle. Kalau nak gunakan daun ni dengan cara, kalau tak boleh minum macam tu, kita rebus daun ni. Rebus, tapi macam mana nak rebus? You panaskan air dulu, bagi air mendidih. Selepas dia mendidih, you kecilkan api, you rendam daun ni. Basuh dulu dengan air garam ke apa ke, ada apa-apa kat sini, bersihkan dulu. Lepas tu masuk, you rebus dia 40 minit, setengah jam ke 40 minit. Lepas tu kamu tapis, agak-agak boleh minum, kamu minum. So you ada dua cara yang you boleh minum. Batang ni jangan tanya saya soalan. Batang ni paling bagus, tapi kalau saya cerita rahsia dia, nanti ramai yang beratur. Jadi saya tak cerita lah. Okey.